Khamis 30 April. Pukul berapa? 8.40 pagi dah. Saya nak drop Amirul. Sugar mami saya hantar saya main golf lagi. Saya dah bagi duit belanja tadi. Cakap main elok. Ya, cringe sugar mami. Nampak pucat lah, tak pakai, tak apalah. Jauh sikit drop kali ni. Lain sikit lah, biasanya pattern dia keluar pagi-pagi pukul lepas subuh kan. Tapi hari ni pukul 8.40 baru nak gerak. Saya, satu je kerisauan saya, cuaca kan. Panas bang, oi. Kalau dah panas sangat tu dah berhenti je lah. Aku baru nak gerak dari rumah daripada KDG ni. First time nak main je? Second kata. Oh ya, kenapa macam unprepared? So dia macam Rafiq ada macam minat tapi macam okey-okey. Tak payah ajak orang macam ni lagi. Orang yang macam aku semua tak available. Kita tak masak hari ni. Amirul keluar malam semalam. Dia kata bang lapar kan. Budak-budak pun lapar. Tolong beli nasi lemak ayam crunchy balik. So dia pun beli. Dia balik-balik budak-budak pun dah tidur. Saya pun macam lapar gila. Tapi tak apalah kan. Aku pun dah gemuk ni. Makan besok je lah. So saya buatkanlah bekal untuk budak-budak tadi. Nasi lemak ayam crunchy. Saya dah makan dah. Dia belum mandi lagi. Saya plan lepas hantar Amirul ni tengok macam mana nak bawa dia pergi taman permainan. Lepas tu kita terus lepak rumah mak je kot. Sampailah ambil dia orang pukul 2.40 nanti. Sebab tak pergi rumah mak langsung lagi. Seminggu lebih kan. So kenalah. Semalam Amirul cakap lah apa, abang main golf tak esok? Okay. Lepas tu okay bang, abang kena dengar ni, I'm very busy dia cakap itu. Besok saya akan jumpa Min dengan Nabila insyaAllah di Gombak. Dah hampir-hampir macam tak jadi juga. Sebab Min kata dia nak semua orang ada lah. Salihah tak dapat. Lepas tu Min kata mula hari dia sejak Jumaat. Lepas tu dia kata Sabtu boleh ke? Sabtu ataupun Ahad? Nak juga semua ada. Saya cakap lah Sabtu Ahad saya tak available. Lepas tu Dalas stick dengan Jumaat lah. Salihah tak dapat join. Jadi nak jumpa ni kat Gombak. Saya macam aku tengok kalau naik LRT pun jauh lambat gila lah kan. So saya kata jumpa pagi lah kan. Pagi lagi awal lagi bagus. So pukul 8 nak jumpa. InsyaAllah belum banyak kereta lah kan hari cuti kan. Okay lah, besok jumpa dia orang. Lepas tu lepas solat Jumaat kita akan pergi ke kiri kan. Lepas solat Jumaat kita akan pergi check in. Ni ad hoc punya decision lah. Amirul malam saya memang plan nak pergi check in pun. Sebab tu ambil cuti. Saya kena bergembira dulu baru satu family boleh bahagia. Sebab tu seminggu rupanya dia yang surprise aku, bukan aku surprise dia. apa yang surprise rasanya? Yelah, main golf. So nak pergi ke next tu lah kata kita nak check in. Tak sampai aku cakap nak check in. Dia abang very busy. Isnin begini, Sabtu begini. Hari-hari pula dia keluar. Lepas tu tak apalah, kau pergilah. Abang check in dengan budak-budak lah. Lah nak ikut. Mestilah, takkan lah nak tinggal aku agak-agak. Hari okay, besok jumpa Min. Hari Sabtu nak breakfast dengan Sufiana. Ahad nak jumpa Hajar dengan Ili dekat rumah, nak makan kat rumah. Saya katalah dia melawak lah. Dia melawak pasal check in nak tanpa saya. Dia cakap nak check in tanpa saya. Lepas tu dia dah keluar dah. Dah keluar rumah. Saya message dia, saya cakap apa tu, kalau nak check in juga kiranya kena hari Jumaat lah. So Sabtu tu saya cancel lah dengan Sufiana. Sebab yang tu tak berapa crucial. Yang crucialnya hari Jumaat dengan hari Ahad tu yang tak boleh nak tukar tarikh lah. Lepas tu saya ni memang nak okey lah, dah confirm check in. Confirm hari Jumaat jumpa Min Nabilah kat Gombak. Confirm hari Ahad dengan Hajar Ili dekat rumah. Lepas tu saya nak message Sufiana kan, aku Sabtu tak boleh kan. Minta maaf lah banyak-banyak. Kalau nak jumpa kena jumpa hari ni. Lepas tu dia message tadi, saya bang kau free tak dalam pukul 2 tu? Pukul 2 kita pergi Hamidiah nak? Saya pun memang elok sangat lah. Memang aku pun nak ajak kau jumpa hari ni lah kat Hamidiah. Okay, so jumpa Sufiana petang ni. Busy Yals. Minggu depan pun dah busy. Minggu depan tak ada.
Yaya dengan Kikah lagi ni. Padahal dia orang ni lah yang paling dekat tu, paling busy lagi, susah jumpa. Bila next week kot jumpa dia orang, kena jumpa weekdays lah. Sebab weekend saya tengok lah. Kena ke kanan tu lah. Saya bawa siap-siap lah nasi lemak untuk makan kat rumah mak nanti. Mira beli 4 bungkus. Mira nak main dekat Bukit Tinggi. Wah. Ajak pergi King Rara ataupun UPM. Tapi dia nak main lambat. Kalau King Rara dengan UPM pukul 10-11 main, meninggal lah matahari. Dia sejuk sikit lah. Hopefully sejuk sikit lah. Redup-redup kan tu pokok kan, bukan tengah bandar punya. So dia kata pergi wedding ni dia drive lah, dia drive jimat lah. Beli nasi lemak sikit ke apa tengah hari ni. Ada macam tu lah, kita nak cara kita macam ni, tapi orang ni pula macam tu, kena cari kita tengah. Umur kita ni kita dah kuat tau, kita punya preference kita semua kan. Tapi takkanlah semua nak ikut kita je. Contoh macam besok nak pergi Gombak ni kan, saya tambah pula memang diorang memang kat arah sana, takkan nak suruh diorang ke arah saya pula kan. So kita kena pergilah. Last time Min ajak pergi Gombak juga. Dia nak makan tiramisu CBTL, yang saya last minute saya cancelkan tu. Lepas ni diorang tak jumpa pun tu. So kali ni bagi jadilah macam tu. Kita Cyclops sikit Proton baru ni. Cyclops Proton Saga paling baru. Esok baby keluar pukul 7 lah, 7 aku keluar. Walaupun jumpa pukul 8, 7 tu keluar terus lah. Diorang tengah tidur lagi, keluar, dah tunggu je diorang baca buku. Kita ada beli buku kan. Bijak sangat lah. Saya sempat bersenam tadi, kettlebell dengan kita dah buat exercise. Nak kecilkan tangan dan perut. Safari boy. Lama. Okey, 45 minit. Nak tengok lagi dekat daripada Kuala Kubu. Okay, betul juga. Tinggal dekat Kuala Kubu sejam 10 minit. Tambah lagi 25 minit jauh. Kalau ada ruang masuk kanan. Jadi macam drive slow lah baru-baru ni, 2-3 hari ni kan. Macam kena horn dia tu, aku tak kenapa rupanya aku slow. Macam mamai macam tu bawa kita. Layang-layang. Fokus bye. Kita dekat Petron mana ni, Melawati lah kan? Melati. Itu sambil Montana kat situ. Ada roti boy. 1, 2, 3, 4, 5 banyak semua buttermilk. Anak kita je 4. Anak kita je 3. Nak buttermilk. Nah. Ya, kalau kita apa? Style. Kita perampok je. Korea macam ni. Kau perampok macam ni lah. Yang tu kan Cagia, bol. mesin rumput. Nampak cangkul makan. Kan bagi makan tu. Like that. Yes. Bismillah. So tunggu lagi. Dia dah apa dah tunggu dah. Ya Allah. Messi ni bagi makan. Messi ke Ronaldo? Messi ke Ronaldo. Ada certified daddy jokes. Farid nanti wipe hands dia, okay? Wipe hand and mouth. Pandai. Tu makan. Itu makan. Yang big one tu makan. Pandai. Itulah. Nanti vacuum je lah. Tak, sekarang ni kereta ni ada lipas banyak. Lepas tu kat rumah kita pun cicak macam membiak dengan jaya ni. Tadi dekat kita, dekat wardrobe kita ada semut. So
sebelum kerja kecil tu macam apa hal ni kan. Saya sebelum ni beli ubat lipas je. Rasanya macam kena beli ubat yang semua sekali tu kan. Cicak ada sebab Kelembapan. nyamuk lalat semut ada. Nyamuk tak ada, lalat tak ada, semut. Sebab serangga ada, so Cicak cicak pun pun ada. datang. So kita kena abang cari ubat semut. Ubat semut ni lah. Sebab saya beli ubat itu tu memang berkesan dekat lipas. Memang okey. Tapi kat benda lain tak berkesan pula lah. Ada satu ubat Thailand apa benda tak kat Shopee tu. Untuk semua sekali-sekali. Tapi dia macam sebenarnya tak adalah kita risau dia membiak macam terlampau banyak sebenarnya. Tapi kalau macam sikit-sikit tu tak apa. Sebenarnya okey je. Kita pun tak adalah macam sampai nak tak boleh ada serangga, tak boleh ada haiwan langsung dalam rumah ni macam tu. Kan mereka pun makhluk Allah juga. Cuma risau dia membiak. Especially lipas lah. Lipas banyak-banyak tu macam berbagai-bagai saiz kan. Macam Allah. Sisa makanan tu, sampah basah kita satu tu je. Bersihkan lelubang sinki. Jangan biarkan pinggan mangkuk kotor bermalam di dalam sinki. Tong sampah bertutup. Sampai tu terbuka. Cuka dan sabun cuci pinggan. Semburkan pada kawasan yang selalu ada serangga. Bau cuka menghalau mereka. Buat gegak untuk pelbagai serangga. Serai wangi. Serai wangi lah, wangi sikit. Besok minat belanja kat CPTM. Hari tu macam Min cakap juga semalam. Dia kata macam nak postpone lah, nak complete juga semua orang. Tapi Min kata dia betul-betul nak minta advice. Dia cakap lepas tu saya cakap lah terima kasih lah sebab nak minta advice kita. Saya cakap terima kasih. Semua minta advice dia. Tak adalah saya je. Dia Ada Nabilah sekali. Dia tanya kat Atika tu, Atika kau okey ke? Aku macam dah jumpa balik Sufiana semua ni kan. Dah dapat balik dengan dia kan. Ke atas juga. Dia makan roti je. Tu macam mana nak ambil paper je tu. Kali tak nak ke? Nak ke tak nak? Ni this one. Tak nak dah. Tak nak air. Okay, cerita dia, saya tanya Atika, kau okey tak aku dapat balik dengan Sufiana ni? Tapi walaupun dia tak tahu menahu pun yang kita orang kerap jumpa kan Sufiana tu kan. Sebab okay, Atika tak tahu menahu pun. Ataupun melainkan kalau dia tengok YouTube dia tahu. Kalau tak, saya tak upload pun kat social media. Nah, ada last okay, last je. This nak last tau. Tu dah habis dah. Lepas tu Atika cakap aku okey je dah kan, tak ada benda kan, nak jelas bendanya. Kau kan memang pendengar yang baik, Atika cakap macam tu. Atika pun apa-apa apa-apa yang mesej saya nak meluah kan, tengah tak okey memang cari saya yang mesej. Ya bila jumpa tak mesej lah. Macam Atika dia kan tak boleh tahan sangat, dia terus mesej. Macam Sufiana pun setakat ni memang dia tak jumpa je lah. Dah kita pun sangat-sangat mudah untuk jumpa tu. Saya ambil dia tak jauh pun, lepas tu kita pergi Hamidiah tu. Dekat dalam, maksudnya semuanya in radius 2-3 km macam tu. Saya cakap lah Sufiana, jom lah kita plan nak buat something lah. Kita punya birthday dia 4 Ogos, saya 11 Ogos, Yaya 2 Ogos, Atika
8 April. Ada nombor 8 jugalah. Okay. Saya kata jom lah kita staycation. Lepas tu saya jumpa lah ada staycation murah gila, per head RM65. Glamping lah, glamping kat Puchong. Saya share lah dengan Yang Atikah. Saya tak cakap apa-apa kat Safina saja je lah. Saya share kat Yang Atikah. Atikah cakap okey je ni, jom lah saya tarikh lah. Saya kata 1 ataupun 2 Ogos, 1 Ahad. Sebab saya tak nak lah dekat dengan birthday saya nak spend lah dengan husband kan. Okay, lepas tu Atikah kata okey je. Lepas tu saya PM tepi Atikah, kau rasa okey tak kalau kau ajak Safina sekali? Ya, aku okey je kan. Cuma saya macam nak tanya Ayah dulu, tanya Ayah juga personally. Sebab tak apalah, saya rasa baik macam tu. Sebab Safina ni kita dah lama tak jumpa. So macam saya okey je dengan dia. Takutlah ada orang macam lebih selesa, tak yang saya pun tak apa kot. Faham tak? So tadi nanti later lah. Ayah tengah dia punya kucing macam tengah sangat macam tenat ke ya. Kucing dia dekat hantar ke hospital. Pet hospital. Dia up status lah hari-hari. Dia kata melawat bestie, melawat kucing dia lah, tumpuk. Done. Okay, finish. Okay, apa lagi nak cerita? Tu je lah. 3157. Kereta tu 3157. Kita 3517. Sebenarnya 38 dah. Setengah jam juga tunggu dia. Okay lah. So ni pun dah terbit ni. Tak ada maknanya lah nak pergi taman permainan apanya. Terus pergi rumah mak je lah. Saya nak makan. I am starving. Lepas tu lepek je lah rumah mak. Mak mesti puasa ni. Biasanya lah hari Khamis mak puasa. Melainkan kesihatan tidak mengizinkan. Lama tak jumpa mak. Siap mak. Saya macam nak ajak pergi dia Q Bistro. Dua-dua Hamidiah punya lagi sedap lah. Roti nancis Hamidiah dengan dia punya dipping sauce tu lebih sedap. Tapi Hamidiah ni bising.